Aku tak faham betul lah si tua ni kan. Dia bercakap pasal kotor di Sabah ni. Selama ni parti mana yang perintah Sabah ni? Cuba kau fikir baik-baik sikit. Saya percaya jika pentadbiran kerajaan baru selepas pilihan raya ini, saya percaya, kalau bukan Azizi lah, saya percaya pantai-pantai Sabah ini di kawasan Kota Kinabalu. Ni, nampak ni apa ni? Buat kerja apa Azizi? Ni apa ni? Macam mana pelancong nak datang? Saya percaya pelancong akan datang lebih ramai jika pentadbiran baru terutama sekali. Daripada Barisan Nasional, insya-Allah pantai-pantai di Sabah akan lebih bersih. Buat malu orang kalau main macam ni. Apalah Azizi. Oh, tengok ni. Kalau Barisan Nasional mentadbir Sabah, jangan lupa ni pantai-pantai ni kena kasih bersih. InsyaAllah pelancong-pelancong akan bertambah di Sabah dan Sabah akan lebih maju.